Kalau kau bawa extra pedas ni, alien kau terkeluar tau. Ni biasa. Bau dia sedap gila ya. Yes, macam ni lah kita mau, tebal. Bukan hancur-hancur. Nama pun dendeng kan? Sedapnya bau. Dia macam bau daging masak kicap macam tu. Ini dah tekstur dia. Sumpah aku kecoh kan. Sekarang dia punya tekstur dia dah ketul-ketul. Tak ada hancur-hancur, dry dah. Kita letak sini sikit. Lagi sikit. Sedapnya bau tu. Lah habis dah. Kita ingat nak tinggalkan sikit. Habis dah rupanya. Yang pedas lagi mengaum dia punya bau tu. Yang pedas punya memang kecoh Yang ni kurang kecoh sikit. Dari segi tekstur dia kurang sama je. Bismillah. Extra pedas. Oh, I see. Dia manis dulu, lepas tu baru datang slowly pedas. Dia sebenarnya lebih kepada rasa daging masak kicap sikit. Tapi bila hidung memang kecoh liu Kalau yang biasa punya, kau hidung dia biasa. Yang extra pedas memang terliur. Keluar kau punya rembesan liu tu. Kita cuba biasa. Untuk dia punya dendeng biasa ni dah sedap dah berbanding sebelum ni. Sebelum ni manis betul. Bismillah. Masih hancur-hancur lah. Untuk extra pedas ni, dia mengingatkan kita waktu hari raya. Nak makan dengan lemang, dengan nasi. Cuma manis tu masih lagi ada. Kuat manis tu. Yes, macam ni lah kita mau, tebal. Bukan hancur-hancur. Nama pun dendeng kan? Ini sekarang sedap. Aku suka extra pedas tu.
Habis dah guys. Ini tengah sedap. Yang ni pula dia punya original. Warna sama. Kalau kau bawa extra pedas ni, alien kau terkeluar tau. Ni biasa. Bau dia sedap gila ni. Kamu makan manis. Original memang lagi manis. Yang original ni memang rasa macam lagi masak kicap. Extra pedas 70/10, original 50/10.